Episod senang sekali ni. Kenapa tak buka buku lagi? Ingat tak video viral pasal tak buka buku pink tu? Apa kaitan Hospital Besar Melaka? Reaksi semua cuma mana-mana medical officer pun, MO pun, walaupun tak sampai pakar lagi, memang reaksi dia akan jadi sama. Sebab dia melibatkan nyawa ibu dan anak kan. Jadi memang kita akan lebih alert lah macam tu. Hai, saya Dr. Baki. Saya doktor bekas tentera daripada Kem Terendak. Saya join GP daripada 2020 sehingga sekarang. Dalam tentera ni macam biasalah, pergi department pergi unit sana, unit sini apa semua. Last kali saya unit dekat Melaka lah, Terendak, Kem Terendak. 10 tahun, saya tamat servis saya 10 tahun. Buka GP lah sampai sekarang. General practitioner. General practitioner lah. So maksudnya general practitioner ni klinik untuk semua jenis penyakit lah. Semua jenis penyakit macam tu. Ada rawatan kesuburan untuk wanita, kita ada perancang. Perancang tu ada banyak jenis. Ada implanon, yang road tu, ada cucuk depo untuk ibu yang lepas bersalin kan. Kita ada pil makan juga. Lepas tu untuk rawatan kesuburan pun memang kita ada visiting pakar lah untuk buat bukan rawat kesuburan. Demam batuk je lah. Bukan demam batuk je. Maksudnya yang lebih demam batuk tu untuk PIS pun boleh. Untuk yang biasa demam batuk, yang lebih up lagi kadang-kadang kita buat suction pun boleh juga. Suction macam kahak yang banyak sangat kan, untuk 2 years and above. Untuk kahak yang banyak sangat tu kadang-kadang kita boleh buat suction. Rawatan asma, kadang kita memang klinik kita ni memang dekat 5 minit je dah sampai Hospital Melaka. So kalau kata bersesak-sesak kat Hospital Melaka tu tak sempat nak dapatkan rawatan awal sebab sana pun ramai yang lagi kecemasan kan. So datang kat sini kita boleh buat saringan awal. Scan semua ada. Biasanya pasien yang datang kat kita untuk scan confirmation. Maksudnya 8 minggu ke bawah kan, dia nak confirmkan UPT positif, dia nak scan confirmation. Lepas tu kita akan scan untuk booking, untuk antenatal booking lah. Maksudnya kalau scan tu cantik, scan gender semua boleh lah. Scan gender boleh, detail scan boleh, dengan 5D, 3D, 4D semua kita ada lah. Tak susah pun sebenarnya nak cari kita ni senang je. Dia dekat pusat perniagaan Bukit Baru tu, pergi belakang sekali, laluan lorong yang belakang sekali sederet dengan Big Ten tu. Sederet dengan Big Ten, lepas tu cari Ayam Pak Syekh. Cari Ayam Pak Syekh sebelah dia kita.